berucap kat sini je lah ya. Ya. Kat sini je lah berucapnya. Tapi ya. Kalau boleh Potong je. Apa dia? 92 Ayah susu sekarang. 919 tu nak ni lah nak. Sorry. Ya, sorry. Boleh lah, dia nak boleh minta. Right up. Tadi ini anak-anak kat luar lah. Kan lain, tak ada. Ada yang bawa itu. Jadi kita komunikasi dengan tu dengan dalam yang malas pasal orang kan. Ada tadi ini kita naik basikal lah. lagi lebih mana? Aku juga cerita nanti yang buat tempat tu. Bila streaming. Ni. Jangan lagi ya. Fauzan IT dari ini ya. Kami dah streaming daripada Anggrek Mall ni.
Ana daripada SRTV ni nak confirmkan apa dia pihak apa dia SRTV kat sana dah receive ataupun Promedia Destination.com dah receive ke apa dia signal daripada sini. Semua ni ada foto. Mana ni? Okey dah. Yang buat hotel ni mana? Pakai dulu. Ada. Dua kak tu. Dia nak kat mana ni? Yang ni saya pegang ni. Entah pegang. Ha? Kita pegang masa ucapan je. Oh, ini ke? Nanti apa dia ni? Nanti masa gerak nanti tutup lah. Abang ni tukar dua. Oh, dia punya spring. Tapi lampu dia tak kelas. Dia lampu yang apa? Ada lampu bawah. Lampu pakai kampai tu kan? Bawah. Lawan tak ada. Lagi bagus. Lawan ramainya tu tak boleh. Yang tapi yang biasa semua motor macam ni lah. Kita ni EFI. YB naik ni sendiri. Oh, dia naik sendiri. Sampai ke? Hei, ini lama rasa. Motor Jepun. Oh, ni kalau ni bahaya naik. Dia sentuh wire. Bawa air masuk. Tadi dah tersentuh lah. Betul. Duduk depan. Kita YB duduk depan. Apa nampak dekat sana? Apa nampak dekat sana sekarang? Kita tengok. Inilah, ini yang kita orang nampak sana ni. Tak nampak crowd lah, tak nampak orang sangat. Dah. Ya, masa kedah ni ke? Dekat kamera lampu negeri. Lampu dia ni. Lampu kena buat jadi lampu. Belakang tu tikus. Kita get ready depan ni Boy B. Boleh? Kita ke belakang sikit. Kita tak boleh wayang. Tengok view tu.
Syekh, bismillah ni. Boleh prepare kat depan? 7.20 lah. Anak-anak ya? Dia okey dah. Tadi. Tak boleh connect. Tapi masuk bayar depan tak? Dia orang tak boleh communicate pula. Sound apa dia nak kena pakai ni, Babi? Sorry, kiri. Dia cakap, I told you, it's over the line. Tapi belum tanya ni. Kami dah okey. Cuma pada sana dah ni ke? Syafiq masuk, Syafiq. Syafiq, live masuk ke? Okey, bagi queue. Dah kena intro doktor ke? Ya, dah kenal semua orang. Syafiq, live. Call. Oh, ni kot. Bawahi masuk. Abang kau jangan sibuk ambil gambar lah. Anda blok tak? Kalau anda di sini blok tak? Ada. Anda start jauh dulu. Lepas tu anda kena main screen ya? Dah belum? 9.21 sebenarnya. Minta maaf Babi, dia Azrin cuba communicate dengan orang sana Tak dapat pula Ustaz Fauzan dengan Nawai. So ni action aja lah ni. Dah. Masih. Ini action baru. Belum lagi ya. Test. Yes. Okay, take one. Okay, line masuk ah. Syafiq. Kalau katakan daripada banner tu duduk depan bawah boleh ke? Sebab dia block orang belakang lah. Dia Betul depan basikal. Sebab tak nampak orang belakang. Jadi this is better. Okey. Sebab dia orang standby dulu. Syafiq. Okey, kita jalan je lah. Jalan. Kiri sikit Okey. Ready. Okay. Dia orang standby lah. 1, 2 Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Jadi pada hari ini kita nak mengajak seluruh rakyat bukan sahaja di Selangor, malah seluruh rakyat Malaysia untuk kita sama-sama mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah SWT berikan kepada kita. Kita 28 hari bersalin kulit. Kulit kita bersalin dan kita jangan tunggu untuk menikmati syukuran Allah SWT ini sehingga kita tidak bersalin kulit, iaitu kehidupan yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi alhamdulillah pada malam ini yang kita nak bawa bukan kita nak meraihkan tahun baru itu sendiri, tapi yang penting adalah bagaimana kita nak mengisi ambang 13 itu sendiri, terutamanya kepada anak muda yang kita melihat bahawa mereka inilah pewaris kepada generasi di masa akan datang. Saya melihat bagaimana kita nak jadikan satu gagasan di negara kita ini supaya pemikiran ini akan dibawa oleh anak muda, bagaimana kita dapat memberikan sesuatu yang terbaik, menjadikan sistem di dalam kehidupan sistem kita bernegara adalah anak-anak muda yang berwibawa untuk memikul tanggungjawab yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi hari ini pengisian yang akan kita bawa terutamanya adalah pengisian yang tidak mengabaikan sistem kehidupan itu sendiri. Hari ini kita bersama-sama dengan anak muda untuk bergerak ke dataran kemerdekaan Shah Alam untuk kita mengisi jiwa kita dengan program-program yang lebih bermakna.
Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini Ustaz Azhar Idrus akan bersama-sama dengan kita dalam mengisi program malam ini. Saya mengharapkan agar anak muda dapat mengambil ini sebagai satu titik tolak, bukan sahaja program one off, tetapi berfikir bersama-sama bagaimana kita nak membangunkan negara kita dalam erti kata yang sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua terlibat di dalam program pada hari ini, terutamanya Yang Berhormat Dr. Hajah Halimah Ali. Saya kira orang yang utama di dalam program Ambang 13 ini, kerana banyak program yang sudah disusun aturkan oleh Yang Berhormat Dr. Hajah Halimah Ali dan Sekretariat yang bertanggungjawab dalam program pada kali ini. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ke depan, ada yang ke belakang. Okey, boleh ya ni? Okey. Boleh. Lampu tadi mana, Man? Tak apa, tak payah pun. Takkan nak pakai lampu. Mana? Nak dekat mana? Tak payah. Tolong kata Ismail Ali, tangan yang tak nampak. Laju sikit. Okey, slow. Ke tepi sikit basikal bagi menampak doktor. Ke tepi sikit. Okey. Doktor ke sini sikit. Kamaria ke sini. Siapa sini? Okey. Doktor ke sini sikit. Ismail Ali, tangan tak nampak.
Silakan.